Perbezaan utama antara bela ayam secara free range lepas bebas dan kurung intensif terletak pada kaedah pemakanan, kualiti daging atau telur, ruang aktiviti dan kos pengurusan. Berikut adalah perbandingan ringkas. Ayam free range lepas bebas, ruang dan aktiviti. Ayam bebas bergerak, berlari dan mengais tanah di kawasan terbuka. Pemakanan, ayam cari makan sendiri seperti rumput, serangga dan cacing dan ditambah dengan jagung atau dedak. Kesihatan, ayam lebih aktif, kurang stres dan otot lebih mantap. Kualiti hasil, daging lebih pejal kurang lemak dan telur biasanya lebih tinggi nutrien. Risiko, mudah diserang. Pemangsa seperti musang dan burung helang dan risiko penyakit berjangkit daripada burung liar. Kos makanan lebih rendah kerana ayam mencari makan sendiri. Tetapi perlukan kawasan tanah yang luas dan berpagar. Ayam kurung intensif reban, ruang dan aktiviti. Ayam hanya berlega di dalam reban sepanjang masa dengan ruang terhad. Pemakanan, 100% bergantung pada makanan dan vitamin yang disediakan penternak. Kesihatan, ayam cepat membesar dan gemuk, tetapi mudah stres jika reban terlalu padat. Kualiti hasil, daging lebih lembut dan berlemak, manakala pengeluaran telur lebih konsisten dan mudah dikutip. Risiko, penyakit cepat berjangkit ke seluruh reban jika kebersihan tidak dijaga. Pemangsa luar lebih mudah dikawal. Kos pembinaan reban dan kos dedak harian jauh lebih tinggi, tetapi tidak memerlukan tanah yang luas.